Semua rakyat Malaysia hai pakat kena tipu. Suruh saya explain kenapa harga diesel negara ASEAN lain tak naik melampau berbanding Malaysia. Malaysia paling tinggi kenaikan. Di negara jiran seperti Indonesia dan Thailand lagi murah, tetapi Malaysia terus naik. Subsidi RON 95 dikurangkan. Di tengah gonjang-ganjing harga minyak dunia akibat konflik antara Iran dan Israel, banyak negara mulai merasakan dampaknya, termasuk Malaysia. Kenaikan harga BBM di Malaysia membuat iri rakyat Malaysia ke Indonesia dan memicu keluhan dan kemarahan masyarakatnya karena harga bahan bakar yang sebelumnya relatif stabil kini ikut terdongkrak. Situasi ini membuat sebagian warga Malaysia mulai membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia, yang hingga saat ini masih mampu menjaga harga BBM agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Perbandingan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial Malaysia. Banyak netizen di sana yang merasa heran bahkan iri melihat harga BBM di Indonesia yang masih relatif stabil di tengah tekanan global. Bagi mereka, kondisi ini cukup kontras karena di Malaysia kenaikan harga bahan bakar langsung terasa oleh masyarakat. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa Indonesia masih bisa menahan harga BBM sementara negara mereka harus menyesuaikan harga akibat tekanan ekonomi dan pasar energi dunia. Semua rakyat Malaysia hai pakat kena tipu. Ku ingin cerita isu dalam lagu. Pemimpin kaya raya Melayunya bersatu. Islam tolak tepi. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Dulu Najib naik 10 sen minyak. PMX naik RM1.60. Mana pengundi PMX tu? Okey ke tak okey tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kalau kat Malaysia, rakyat Malaysia marah dengan kenaikan harga minyak. Hari ni kalau harga minyak petrol ataupun diesel naik, jangan marah kerajaan. Jangan marah Perdana Menteri. Kalau hari ini kerajaan Malaysia menaikkan harga minyak, kalau rasa nak bawa kereta, minyak mahal, jangan bawa kereta, naik Grab. Kan? Kalau rasa kereta harga minyak mahal, naik motorcycle. Betul tak? Ini last day lah boleh isi harga macam ni. Esok berapa esok? Esok 472. Hati macam isi penuh terus lah. Ada setengah tong pun mak kasi isi penuh. Mesti. Oi, 80 sen jangan main-main. Banyak tu. Kita boleh beli berapa ekor ayam tu. Oh, iya. Satu kali naik sampai RM1.60. Hati terus. Tak boleh tahan Tak ada apa-apa hal jangan keluar. Duduk diam-diam kat rumah. Last day isi minyak murah ni. Tak tahulah. Saya share cara kira sebenar diesel ikut APM, Automated Pricing Mechanism. Perlu masukkan nilai MOPS. Kena gelak lepas tu ayat Malaysia ni, komen ni, ayat Malaysia top pengurusan satu paling tinggi persentage kenaikan, negara lain tak ikut MOPS ke, walak nun kuat spin. Mamat ni berkali-kali komen suruh saya explain kenapa harga diesel negara ASEAN lain tak naik melampau berbanding Malaysia. Malaysia paling tinggi kenaikan. Di negara jiran seperti Indonesia dan Thailand lagi murah, tetapi Malaysia terus naik. Subsidi RON 95 dikurangkan, sedangkan Malaysia adalah negara pengeluar minyak. Pandangan saya, faktor utamanya bukan kerajaan tidak mahu beri subsidi, tetapi kedudukan kewangan kerajaan sekarang tidak lagi mampu memberi subsidi. Mari kita lihat data ini. Diesel di Semenanjung melonjak daripada RM3.04 kepada RM5.52. Dalam tempoh sebulan sahaja, kenaikan terkumpul mencecah 89%. Malah kemarin, PMX pula telah mengumumkan kerajaan akan mengurangkan subsidi budi 95 daripada 300 liter kepada 200 liter sahaja mulai bulan April dengan alasan hanya 10% pengguna akan terjejas. Ini bukan lagi soal bekalan minyak dunia. Ini soal masalah besar dalam kewangan kerajaan. Cuba lihat carta ini. Ini adalah carta menunjukkan hak statutory hutang Malaysia. Bayangkanlah ini adalah had kad kredit yang dibenarkan oleh undang-undang untuk negara berhutang. Pada tahun 2015, nisbah hutang kita hanyalah 46.2%. Masa itu, ruang kewangan masih luas. Kerajaan mempunyai keupayaan untuk menstabilkan harga minyak walaupun harga minyak dunia melambung tinggi.
melebihi 100 US dollar. Namun menurut laporan tinjauan ekonomi terbaru, nisbah ini telah melonjak ke 64%. Ini bermakna kita hanya berbaki 1% saja lagi sebelum melanggar garis merah ataupun had ceiling 65% yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ruang 1% ini adalah tarikh merah fiskal Malaysia. Sebab itulah walaupun harga minyak negara jiran kita seperti Thailand dan Indonesia jatuh, tetapi kita naik. Kerajaan bukan sahaja tiada wang untuk beri subsidi, malah terpaksa meningkatkan harga minyak untuk menutup lubang hutang akibat kegagalan pengurusan mereka. Ini jelas satu bentuk rompakan fiskal terhadap rakyat. Apa yang saya tidak faham sekarang ni, dalam tempoh 3 tahun ni, SST dinaikkan daripada 6% ke 8%, pelbagai cukai baru diperkenalkan, Petronas beri dividen berpuluh bilion, malah pelbagai subsidi telah dipotong secara logiknya. Pendapatan kerajaan sepatutnya bertambah kan? Jadi, kenapa hutang negara tidak turun? Sebaliknya, naik dari 57% ke 64%. Kerajaan kata tak ada wang untuk beri subsidi, tapi dalam masa 4 tahun sahaja kita sudah berhutang lagi 440 bilion. Hutang negara naik daripada 1.07 trilion pada 2022 ke 1.52 trilion sekarang. Kemana pergi wang itu? Kalau sudah pinjam sebanyak begitu, kenapa harga diesel di Semenanjung masih perlu dinaikkan sehingga RM5.52? Di mana laporan penuh subsidi minyak kita? Kenapa diesel di Sabah dan Sarawak kekal RM2.15 tetapi rakyat di Semenanjung kena bayar harga lebih mahal? Kemana perginya duit rakyat? Adakah untuk projek MyKios atau tandas mewah bertaraf BMW? Apabila negara bertepang krisis tenaga, adakah kerajaan hanya tahu cadangkan penjawat awam work from home atau suruh rakyat tanam sayur sendiri? Apa pelan tindakan yang lebih praktikal? Hakikatnya, bukan harga minyak dunia yang terlalu tinggi, tetapi tabung negara kita yang sudah terlalu kosong. Bantuan tunai 300 itu hanya untuk sektor tertentu, tetapi adakah 300 ini cukup untuk menampung kenaikan yang menggila ini? Bagaimana pula dengan sektor pengangkutan, jentera pertanian, pembuatan dan pekebun kecil yang tidak dapat subsidi? Mereka tiada suara, tetapi mereka yang paling terkesan dengan lonjakan kos. Akhirnya siapa yang kena tanggung kenaikan ini? Jawapannya, salah satu faktor yang sering disebut dalam perbandingan tersebut adalah kondisi keuangan negara. Indonesia dinilai masih memiliki kemampuan fiskal yang cukup stabil untuk menjaga harga BBM agar tidak langsung mengikuti lonjakan harga minyak dunia. Sementara itu di Malaysia, keuangan negara disebut-sebut lebih tertekan karena besarnya beban subsidi energi yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Ketika harga minyak dunia naik, beban subsidi itu semakin berat sehingga pemerintah Malaysia terpaksa menyesuaikan harga BBM yang akhirnya memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan rakyatnya.